Assalamualaikum dan hai semua. Saya Dr. Ali Tan dari Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Saya merupakan penyelidik bersama untuk penghasilan baja organik Milagro Premium. Ada soalan? Saya jawab. Okey, satu tips sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada buat aktiviti pertanian tetapi mungkin di kawasan yang sedikit berbukit, kawasan cerun, dan sekarang ni pula musim hujan, dan kalau kita nak tingkatkan efisiensi ataupun kadar serapan keberkesanan baja organik Milagro Premium kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat macam teknik yang dipanggil sebagai ridging ataupun parit. Kita boleh buat dia memanjang ataupun kita boleh korek satu lubang sahaja, tapi ianya harus di antara pokok tersebut lah. Okay. Jangan terlalu dekat dengan pokok atau sayur kita kerana kita khawatir akan mengganggu akar pokok tersebut. So kita buat macam ni, kita gali dan kita letak baja kita mengikut sukatan atau kadar yang kita recommend seperti tadi. Kita letak dalam lubang tersebut. Seterusnya kita ambil tanah tu dan kita kambus tu. So faedah apabila kita gunakan kaedah ini adalah ianya akan lebih mencimatkan, kerana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan letak sahaja di permukaan dan mungkin berlaku hujan, baja kita akan mengalir ke tempat lain. So ianya akan merugikan. Dan kalau kita buat teknik macam ni, baja kita akan terus tersedia dekat berdekatan dengan akar pokok dan akan memberi kesan yang lebih bagus. Dapat sesuatu? Ada kekeliruan? Jom tanya Milagro.